Lalu lintas sekolah rendah Hira. Laluan masuk bagi kenderaan ibu bapa dan van sekolah. Dilarang berhenti di kawasan pintu masuk kerana menghalang lalu lintas. Kawasan larangan mengambil anak di pintu masuk kerana akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Bergerak terus ke ruangan petak parking yang disediakan. Dilarang juga berhenti di ruangan ini untuk mengambil anak. Lima petak parking khas untuk kenderaan seperti kereta dan van sekolah. Selesai mengambil anak boleh bergerak ke laluan keluar sahaja. Jika anak masih belum ditemui boleh bergerak untuk buat pusingan semula bagi mengelakkan kesesakan jalan dan memberi ruang kepada kereta lain. Okey, Pakcik Mat pun boleh nak bersurat secara bersama. Alright, sekolah Malam ni. Sekolah Pakcik. Kali ni kita buat betul-betul